Dalam pengalaman saya, ramai pemilik tanah datang dengan keyakinan yang hampir sama. Mereka melihat tanah di tepi jalan utama, trafik nampak tinggi, kawasan pula sedang berkembang, dan secara semula jadi, mereka merasakan lokasi itu sesuai untuk stesen minyak. Saya faham cara fikir itu. Tetapi dalam reality industri, penilaian syarikat minyak tidak bermula daripada apa yang nampak hari ini. Ia bermula daripada satu soalan yang lebih besar. Adakah lokasi ini mampu bertahan untuk 20 hingga 30 tahun akan datang? Sebab itu apabila permohonan dihantar kepada syarikat seperti Petronas, BH Petrol, Petron atau Shell, keputusannya sering kali tidak diluluskan. Dan biasanya tanpa penjelasan yang panjang. Jadi izinkan saya jelaskan secara terus berdasarkan pengalaman sebenar di lapangan. Faktor pertama, perancangan rangkaian. Setiap syarikat minyak mempunyai pelan rangkaian yang terperinci. Kami melihat keseluruhan kawasan, bukan satu tapak sahaja. Jika stesen baru dibuka terlalu hampir dengan stesen sedia ada, ia tidak menambah jualan. Ia hanya memecahkan jualan. Dalam jangka panjang, ini akan melemahkan kedua-dua lokasi. Faktor kedua, akses masuk dan keluar. Ini antara faktor paling kritikal. Trafik tinggi tidak bermakna jika pelanggan sukar untuk masuk atau keluar dengan selamat. Kami akan menilai divider jalan, jarak U-turn dan kedudukan simpang. Dan yang paling penting, pergerakan lori tangki minyak. Jika lori tangki tidak boleh bergerak dengan selamat, lokasi tersebut biasanya akan dihentikan di peringkat awal. Faktor ketiga, trafik berbanding pelanggan sebenar. Ramai melihat jumlah kenderaan yang lalu, tetapi kami melihat tingkah laku pengguna. Berapa ramai yang benar-benar akan berhenti. Ini yang kita panggil sebagai capture rate. Ada lokasi yang sangat sibuk, tetapi tiada sebab untuk orang singgah. Dalam keadaan itu, jualan sebenar tidak akan berkembang seperti yang dijangka. Faktor keempat, perancangan jalan masa depan. Hari ini mungkin nampak sesuai, tetapi dalam beberapa tahun akan datang, laluan itu mungkin berubah. Pembinaan flyover, jalan pintasan, atau highway baru boleh mengubah aliran trafik secara keseluruhan. Dan ini memberi kesan terus kepada prestasi stesen. Faktor kelima, zoning dan kelulusan pihak berkuasa. Tidak semua tanah boleh dibangunkan sebagai stesen minyak. Ia perlu mematuhi pelan tempatan, syarat guna tanah dan keperluan daripada pelbagai agensi. Jika dari awal laluan kelulusan sudah kompleks, projek biasanya tidak akan diteruskan. Faktor keenam, potensi pendapatan bukan minyak. Dalam industri hari ini, margin minyak semakin terhad. Kekuatan stesen datang daripada kedai serbaneka, sewaan, dan kehadiran pelanggan. Jika lokasi tidak mampu menarik orang untuk singgah, potensi keseluruhan stesen akan menjadi lemah. Faktor ketujuh, saiz dan bentuk tanah. Bukan sekadar luas, tetapi bagaimana tanah itu boleh disusun. Aliran kenderaan, kedudukan pam, laluan lori dan parkir perlu dirancang dengan baik. Jika bentuk tanah tidak sesuai, operasi harian akan terjejas. Faktor ke-8, kekuatan kewangan. Pembangunan stesen minyak memerlukan komitmen yang besar. Kami melihat sama ada pemohon mampu bukan sahaja membina, tetapi juga mengekalkan operasi dalam jangka panjang. Faktor ke-9, keupayaan operasi. Stesen minyak bukan perniagaan pasif. Ia memerlukan pengurusan harian yang konsisten daripada pekerja, stok,
perkhidmatan pelanggan hingga kepada pematuhan keselamatan. Jika aspek ini tidak kukuh, risiko kepada jenama juga akan meningkat. Faktor ke-10. Kesesuaian dengan strategi syarikat. Setiap syarikat mempunyai arah dan fokus tersendiri. Kadang-kadang sesuatu lokasi itu sebenarnya baik, tetapi tidak selari dengan strategi semasa mereka. Jika kita lihat secara keseluruhan, penolakan bukan bermaksud tanah itu tidak bernilai, tetapi mungkin ia tidak sesuai untuk tujuan tersebut. Dalam banyak kes yang saya lihat, kesilapan berlaku terlalu awal. Tanah dibeli dahulu dan hanya selepas itu penilaian dibuat. Apabila isu mula timbul daripada akses, kelulusan hingga minat syarikat minyak, ketika itu komitmen kewangan sudah pun dibuat. Dan disitulah risiko menjadi besar. Sebab itu, pendekatan saya berbeza. Saya tidak bermula dengan pembinaan. Saya bermula dengan penilaian. Jika anda serius untuk membangunkan stesen minyak, saya boleh bantu anda dari A hingga Z, bermula daripada menilai kesesuaian tanah berdasarkan data sebenar, menyemak akses dan potensi trafik, menilai risiko perancangan masa depan, membantu struktur model perniagaan yang sesuai, mengurus submission kepada syarikat minyak, dan seterusnya menyelaras pembangunan sehingga stesen beroperasi. Ini adalah proses sebenar dalam industri. Jika anda berada di peringkat awal atau sudah ada tanah tetapi belum pasti potensinya, mulakan dengan mendapatkan gambaran yang tepat. Layari stationminyak.com. Hantar lokasi atau koordinat tanah anda dan kita boleh adakan sesi one-to-one untuk melihat potensi sebenar tapak tersebut. Kerana dalam industri ini, kejayaan tidak bermula apabila stesen dibina, tetapi bermula daripada keputusan yang dibuat